Okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Roda Marhain. So hari ni kita ada benda yang menarik perhatian saya. Yang ini adalah Pro 2 Trust H, tapi yang ini dia datang tanpa sebarang aksesori gear up daripada Pro 2. Body kit tak ada, jajan-jajan gear up semua tak ada. Sebab yang saya pernah review Pro 2 Trust masa majlis pelancaran sebelum ni, okay, dia datang dengan macam-macam barang gear up. Tapi yang ini saya nak tunjuk kat korang Pro 2 Trust, kalau dia tak ada apa-apa barang gear up, macam mana rupa dia. So korang kena tengok video ni sampai habis. Sebelum kita go through dengan Pro 2 Trust tanpa sebarang gear up ni, saya nak bagi tahu untuk bulan Januari ni, siapa-siapa yang nak beli kereta Pro 2, Azia, Beza, Myvi, kita ada banyak stok, banyak color. Okay, boleh roger saya. So jom, Pro 2 Trust yang baru jumpa channel ni, boleh bantu saya dengan subscribe, like dan share. Pro 2 Trust H color silver. Daripada pandangan hadapan, yes, nampaklah berbeza sikit. Sebabkan dekat bawah ni dia tak ada body kit gear up. Sebab kalau kau tambah body kit gear up dekat bawah ni, okay, dekat sini dia ada DRL, Daytime Running Light. Okay, lampu pencahayaan siang kalau kata orang kampung saya lah. Okay, tapi yang ini dia tak ada body kit gear up. Dan dekat sini ni kat bahagian tengah ni, dia akan ikut color kereta yang korang order lah. Kalau color silver, yang ini color silver. Sebab kalau yang barang gear up, body kit tadi tu dia set yang lain. Yang kat sini dia ada 3 barang yang lain. Kalau tambah yang itu, kat sini dia ada plastik berwarna hitam. Dan dekat sebelah sini dia ada elemen batik ataupun padi. Kan, kalau gear up punya elemen untuk Pro 2 Trust. Tapi yang ini tak ada. So dia clean macam ni je lah rupa dia. Tapi dia punya grill, lampu semua sama lah. Alright, ini dia punya rupa daripada pandangan hadapan. Handsome je kan. Daripada pandangan sisi so rim, tayar semuanya sama. Tetapi ada satu benda yang paling ketara adalah dekat bahagian tengah ni. Okay, sebab kalau korang tambah body kit gear up, so dekat sini dia akan lagi lowered lah kan. Dan dekat sini dia ada satu lining berwarna silver kalau kau ambil body kit gear up. Tapi yang ini tak ada, cuma berwarna hitam sajalah. Yang lain-lain semua sama. Dia punya chrome ni, kau beli X ke kau beli H ke sama. Cuma dekat side mirror ni, walaupun kau tak tambah aksesori gear up, kau tetap dapat side mirror berwarna hitam. Cuma kalau kau ambil set yang gear up punya barang, side mirror dia ni, dia ada elemen padi dekat sebelah tepi ni. Saya pernah review yang video sebelum ni. So overall sama bahagian tepi, cuma yang dekat bahagian tengah ni sajalah. Kalau kau tak tambah body kit gear up, inilah rupa dia. Pandangan belakang, okay. So rasanya kalau nak kena letak ducktail juga baru nampak kena sebab kalau kau barang gear up Pro 2, dia ada satu ducktail dekat bahagian tengah ni. So kalau tambah itu memang nampak cantik kan. Itu mata saya lah. Kalau mata korang saya tak tahu Kena tambah ducktail lah bang. Tidak kau tengok bang nampak? Dia kurang lah kan. Kalau letak ducktail yang aksesori gear up tu nampak lagi garang lah. Okay, yang itu 900 lebih. Tak termasuk body kit So bumper dia pun tanpa body kit gear up, macam inilah rupa dia macam inilah. Nampak? So tetap seksi. Yang lain semua sama bang, tak ada beza Cuma kalau tambah body kit gear up. Okay, so benda yang paling penting lah saya rasa saya kena highlight adalah berkenaan dengan seat dia. Kalau kau nak leather seat, itu kau kena tambah gear up punya barang. Dia punya sarung cushion tu leather. Okay, itu kena tambah gear up. Tapi kalau tidak, dia fabric macam ini je lah. Ini H punya spek tau. Spek yang paling tinggi yang ditawarkan oleh Pro 2. Tetap tak dapat leather seat. Tapi kalau kau nak, kau boleh tambah gear up punya barang. Kau dapat yang leather macam yang saya pernah review sebelum ni. Okay, penting lah kot. Saya rasa kena highlight. Kalau tak kan, nanti orang ingat, customer ingat, beli Pro 2 Trust H, semua dapat leather. So benda ni saya kena highlight. Yang lain-lain semua sama Saya trust ni yang saya paling suka adalah dia punya door handle dia. Nampak mahal loh kan. And then dia punya konsol tengah tu. Dan jangan lupa dia punya steering ni teleskopik boleh adjust atas bawah dan boleh tarik ke depan. So amat-amat membantu bagi orang terutamanya yang bertubuh tinggi dan berbadan agak besar. Sesuai kau boleh adjust ikut keselesaan pemanduan kau. Alright. Bila Pro 2 Trust tanpa aksesori gear up macam mana?
bagi saya okey je kan. Tapi kalau kau ada modal, kau nak nampak trust kau ni lagi cantik, tambahlah body kit kan, tambahlah set yang ada ducktail punya set tu kan. So kalau body kit tu 2,700 lebih kurang. Kalau yang ducktail punya set tu ada 3 barang dalam 900 lebih. So kau akan habis 3,000 lebih untuk tambah aksesori. Itu belum lagi kau tambah yang kalau kau nak seat tu ada leather seat, itu dalam ribu-ribuan jugalah. So total kalau kau nak complete semua gear up, anggaran saya dalam 5,000 lebih macam tu. Barulah complete dengan body kit, dengan set yang ducktail yang 3 barang tu, dengan cover seat leather. So semua benda tu kalau kau nak tambah, modal kasar dia 5,000 lebih lah. Okay, so sampai sini saja video ini. Saja je nak share dengan korang. So mana-mana korang yang berminat, bukan saja Pro 2 Trust, tapi apa-apa kereta Pro 2, bulan Januari kita ada banyak stok. Azia, Beza, Myvi, Arus, Ativa. Cakap je apa color, janji korang setuju boleh dapat kereta bulan ni. Janji belum kena bagi cepat lulus dan cepat-cepat usaha booking. Alright, yang baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe, like dan share. Dan yang dah layan video saya yang ini dan sebelum-sebelum ni, terima kasih. Jumpa lagi next video Pro 2 Trust.